سلم تسليما إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء ولنا وخصوصا إلى روح الشيخ الإمام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر ولا تعسر، رب امتمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بحكمتك فتوح العارفين وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya di mana dihimpunkan kita dalam satu majlis ilmu pagi ini. Satu majlis yang sangat-sangat diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyambung bacaan kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada tajuk mencintai dunia. Ini adalah satu sifat mazmumah, sifat yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung bacaannya pada muka surat 182 penggal yang di bawah sekali. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, Nabi Isa alaihi salam pernah berkata, cinta dunia dan akhirat tidak akan menempati hati seorang mukmin sebagaimana air dan api tidak akan menempati satu bekas. Maksudnya lebih kurang perkataan Nabi Isa alaihi salam, cinta dunia dan akhirat dia tak boleh duduk sekali. Dia tak boleh duduk sekali. Ya. Sebagaimana air dan api tidak akan menempati satu bekas. Ya. Jadi maknanya dunia ini dia sudah tentulah kalau ingatan kepada dunia kita akan lalai dan kita akan terlanjur dan kita akan tidak hidup dalam keadaan tenang, bimbang sana, bimbang sini. Ya, tetapi mereka yang tawadhu, mereka yang tawakal, mereka yang menganggap bahawa dunia ini hanyalah sementara, yang kekal abadi ialah akhirat, sudah tentulah mereka tidak akan terlalai dan mereka menyediakan di atas dunia ini bekalan untuk mereka senang di hari akhirat nanti. Dia tak boleh duduk sekali kedua-dua ni.
Sebab apa? Kalaulah banyakkan dalam dunia itu pada hati, maka akhiratnya tak ada tempat duduk dia. Tak boleh duduk sekali lah. Begitu juga. Ya, di sebaliknya. Baik. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ مَأْوَى فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Artinya, adapun orang yang melampaui batas, orang yang melampaui batas atas dunia, dia tak kira haram ke syubhah ke, dia nak sapu semua. Sebab dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Apa Allah jawab? Ya, Allah jawab, maka dan lebih mengutamakannya, siapa yang melampaui batas dalam dunia dan lebih mengutamakan dunia tadi, ya, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Pasal neraka, sebab Allah dah tetap dah, ya, kita wajib beramal dengan segala perintah Allah. Jangan ambil yang haram, jangan tinggalkan yang wajib, jangan tinggalkan yang ini kerana mengejarkan dunia yang haram. Itu. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, berhati-hatilah kamu terhadap dunia. Jadi dunia ni harus kita berjaga-jaga. Sesungguhnya ia dunia ini lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Ya. Jadi Nabi SAW sebut, sesungguhnya ia perhiasan dunia ni, dia lebih menyihir, memukau, ya, menarik perhatian, lebih daripada sihirnya Harut dan Marut. Jadi cerita Harut dan Marut ni cerita dalam Quran. Bagaimana kedua-duanya ni mengajar orang pada masa itu supaya mempelajari ilmu sihir. Dengan ilmu sihir dapat mencuri harta-harta orang lain lagi, menghilangkan harta dan sebagainya. Ya, maka itu cerita. Maka ada ulama-ulama mengatakan bahawa Harut dan Marut ni ada yang mengatakan dia malaikat Allah yang turun sebagai manusia. Ada yang kata tidak. Ya, Harut dan Marut ni ialah orang yang baik, ya. Orang yang baik yang sifatnya sifat malaikat, ya, tapi telah melakukan dosa. Macam-macam lah, ya. Itu tafsirannya. Tapi Nabi SAW sebut, ya, sebenarnya dia kata fitnah dunia ini, ya, perhiasan dunia ini kalau kita tak jaga, dia boleh menyihir. Menyihir ni maknanya dia boleh melupakan kita kepada asal tujuan kehidupan kita. Apa asal tujuan kita? Iaitu Allah sebutkan bahawa tidaklah Allah jadikan kita dan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah, bukan untuk kita kejar dunia. Kita duduk atas dunia ni sekadar sebagai musafir sahaja. Sebagai orang musafir ni maknanya dia bawa diri dia dan ada benda yang padan patut saja, bukan mengumpulkan kekayaan itu, kerana takut dengan dia bertindak macam nak duduk tetap di atas dunia ni, maka bimbang dia tidak ada pembekalan bagi akhiratnya. Tapi kalau dia musafir, ya, dia mudah saja nak tinggal boleh, nak apa pun lebih mudah. Baik. Nabi Isa alaihi salam berkata, wahai para pengikutku yang setia. Siapa pengikut? Ya, pengikut Nabi Isa yang setia ni adalah kaum, iaitu Hawariyun. Ya, dia panggil kaum Hawari. Hawariyun dalam Quran, ya, sebutnya. Jadi pengikut yang setia bagi Nabi Isa alaihissalam. Apa Nabi Isa berpesan pada mereka? Relakan oleh kamu dunia yang sedikit
demi selamatnya agama. Maknanya kita ni redolah, padanlah dengan dunia yang sedikit untuk menyelamatkan agama. Ya, menyelamatkan agama. Di mana ni? Menyelamatkan agama di dunia yang memberi kesan pada kita di akhirat nanti. Kalaulah kerana kita bimbang dengan sedikit, kita tak boleh padan dengan sedikit, kita nak banyak, kadang-kadang agama kita sendiri pun tak selamat. Nampak? Ibadat pun tak tentu masa, kadang dan kadang tak dan, golojoh dalam ibadat, kadang-kadang orang kata tak cukup syarat, tak ada peluang nak mengaji dan sebagainya. Kerana nak mencari dunia yang sedikit, agama tu ialah tercicirlah. Dia kata. Jadi sebab tu kalau kita ni di dunia ni Allah tak bagi banyaklah kat kita dari segi nikmat dunia, kita patut bersyukur dan redha. Kerana apa? Kerana Allah tak tarik nikmat akhirat kita. Mana nikmat akhirat kita? Islam kita, iman kita, akidah kita. Terjejas tak? Tak. Tapi kalaulah kita diuji Allah dengan yang itu, rugi sangat-sangatlah. Walaupun dunia yang banyak. Sebab dunia yang banyak bukan kita nak bawa berbekal masuk, kita nak tinggalkan. Tetapi yang kita nak bawa masuk bersama dunia ataupun bersama amalan kita, iaitu itulah yang menjadi dia panggil keselamatan kita di dalam akhirat. Jadi dia kata, relakanlah, redakanlah, kenanlah oleh kamu dunia yang sedikit demi selamatnya agama. Ya. Ini masalah siapa yang mau dunia sikit, ya. Tapi agama kadang nak berebut rasuahnya, ambil hak orangnya, tipu daya punya. Allahu Akbar. Ya, makan pun tak habis. Berebut nak bagi kepada anak-anak keturunan supaya 7 keturunan tak susah. Sedangkan anak dan keturunan yang ada langsung dah tak ingat kat kita dah bila kita mati. Orang yang cerdik ialah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kematiannya, yakni hari selepas kematian. Tapi orang yang sibuk berbekalkan untuk orang lain sehingga dia tidak ada bekal menghadapi Allah, kata Imam Ghazali, itulah orang yang paling bodoh. Jadi dia berebut sana, berebut sini, ya, ambil hak orang, ambil macam-macam. Kadang-kadang hak orang ni termasuklah, kalau itu pun hak rakyat pun, ya. Sebab itu pemimpin ini kemuliaan dia ialah keadilan. Sehingga Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis sahih bahawa, ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun. Satu golongan daripada 7 golongan manusia yang mana Allah akan memelihara mereka di hari akhirat sebagai orang-orang yang keutamaan. Mereka ini terhijab daripada segala susah payah di padang mahsyar. Siapa dia yang mula sekali? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Adil ni maknanya dengan maksud syarak. Apa adil dalam maksud syarak? Ya, yakni syai'un fi mahallih. Dia meletakkan satu benda kena dengan tempat dia. Kalau kita orang miskin, dia bagi lebih. Hak kaya dia bagi juga, tapi padan patut. Ya, tu. Kemudian dia meletakkan agama dalam pentadbiran negara dulu, atas. Nampak? Pastikan bahawa hukum Allah mestilah di atas segalanya. Ini yang adil ni. Tapi kadang-kadang dia kita duk fahamlah, buka dalam kamus Dewan duk baca apa makna adil. Sak sama. Jadi maknanya sak sama, kita ada 2 orang anak,
Satu laki-laki, satu perempuan. Hari raya beli ke anak perempuan dia punya baju kurung dengan tudung. Anak lelaki pun beli baju kurung dan juga tudung. Baru sak sama. Itu bukan sak sama, bukan adil, bengong itu. Jadi adil ni maknanya meletak suatu kena tempat dia. Hak perempuan kita bagilah hak pada dia. Hak laki-laki bagi hak pada dia. Sebab itu orang yang berpoligami dia tengok anak yang banyak, hak ibu ni yang anak banyak lebihlah daripada hak isteri ni yang anak kurang. Contoh, maka maknanya bagilah hak sini lebih, hak sini kurang sikit. Pandai cakap macam biasa ya. Dah. Ni mai daripada tok guru lah duk ajak tentang arti keadilan. Ya, keadilan tu datang letak sesuatu kena pada tempat dia. Lalu kita dah letak sesuatu kena pada tempat kita. Kita kena mengaji dulu sebab kita nak beramal. Lepas itu kita pula mengaji tasawuf. Mengaji tasawuf. Baba Khairul pandai mengajak tasawuf. Kita pakat mengaji dekat dia. Maka bila kita mengajak tasawuf, apa ilmu tasawuf ini? Ilmu tasawuf ialah ilmu yang wajib kita pelajari dan beramal sepanjang tempoh kehidupan kita kerana kita nak menjaga pahala amalan. Pahala amalan tu duduk dalam ilmu tasawuf. Itu dia. Sampai mati. Kalau kita tak jaga, seperti ada hasad dengki. Dia potong, dia makan amalan kita, pahala kita. Kita ada dalam situ takabur, dia potong. Ya. Jadi, kalau kita tengok dalam hukum Al-Quran, banyak yang masuk neraka itu akibat daripada hukum fiqh. Tetapi kata ulama, ya, di dalam hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk neraka itu banyakkannya adalah disebabkan sifat hati yang tak betul. Sehingga Nabi kata, ya, siapa yang sombong dengan sesama makhluk, tiadalah habuan baginya syurga. Mudah saja masuk neraka. Sebab sombong. Jadi hadis mengajar kita akhlak. Akhlak agama, akhlak Islam. Sebab apa? Sebab Nabi ni bukan saja orang yang berilmu dalam ilmu tasawuf, tetapi dia beramal dengan tasawufnya. Ya, dia beramal dengan tasawuf. Orang yang beramal dengan tasawuf ni orang panggil apa? Orang sufi. Ya, jaga hati dia, jaga hati. Jadi bila dia jaga hati ni maknanya dalam hubungan sesama manusia. Ya, kita muamalat sesama manusia ni kena ada dua faktor di situ. Yakni Tuhan yang menjadikan kita dan Tuhan yang duk perhati kita. Jadi itu mesti ada. Sebab kadang-kadang kita duk berkawan dengan orang, kita berkawan setakat tu ya dengan kita dengan dia. Kita lupa bahawa dalam interaksi antara kita dengan orang lain, Tuhan bersama di situ. Apa yang Tuhan jaga? Tuhan suruh kita interaksilah antara kamu tu seperti saudara kamu sendiri. Itu dia. Jadi semua ni kita kena jaga. Sebab Allah memerhati. Jadi benda ni kalau dalam kitab-kitab tasawuf dia sangat mengambil berat tentang interaksi antara manusia. Ya. Jadi kita ni kena ada sifat kemaafan, kita ni kena sifat redha, kita ni kena ada benda yang ada pada kita nak bagi kepada orang-orang yang lain. Kita tak ada lah sifat duk nak hak orang ya. Hak kita tak mau bagi. Ya, itu sebab ada contoh ulama kata, ya, ada seorang sahabat zaman Nabi SAW, dia nak bersahabat dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni orang yang rapat dengan Nabi. Maka seorang sahabat lagi kata, aku nak main bersahabat dengan kau lah. Pasal apa? Engkau rapat dengan Rasulullah. Jadi, maka dia pun katalah, kalau engkau nak bersahabat dengan aku, engkau kena rela duit engkau yang 1 dinar tu, RM1 yang kau ada tu, hak aku ada sebahagian dalam tu, baru boleh.
Mana boleh, hak aku lah. Itu bukan sahabat, ya. Itu sampai macam tu Nabi SAW mengajar, ya. Oh, akhlak sangat mulia, ya. Akhlak Islami. Baik, tak apa, kita teruskan. Kemarin kita buat daurah kitab, ya. Ada sebahagian kita yang hadir di pondok kita. Kita panggil seorang ulama muda daripada Kuala Lumpur yang banyak mengarang kitab tauhid dan juga tasawuf. Jadi bila dia bercakap tentang tasawuf, ya, kita terasa pelekat sebab dia tak pernah pisah dengan akidah kita. Ya, apa pun semua dia kait dengan akidah. Jadi sedap tu, macam Baba Khairul kita lah. Ya, dia cekap dalam akidah, kemudian dia banyak mendalami tasawuf. Jadi semalam ada orang cerita dekat Baba Khairul, kata kami kemarin ni, Baba Khairul main mengajak di Sungai Mati. Dia cerita kami ada daurah di tempat Ustaz Johari. Tu dia kata boleh tak cari kitab tu bagi kat dia. Saya dah bawa dah ni. Ya, dia tak minta kat saya pun, dia habaq kat orang lain tu habaq saya. Satgi saya nak pergi menghadap Baba Khairul lah. Nak hadiah lah kitab tu kat dia. Ya. Jadi alhamdulillah lah, kami pun ada satu hari daripada pagi petang. Ya, saya tiap-tiap minggu ni daurah buat. Ya. Minggu lepas kita buat daurah dengan Baba Rashidi, Baba Abu Khutaibah Rashidi bin Abdul Rahman Al-Fatani. Dia pengarang kitab, dia yang menulis tasawuf, dia menulis tauhid, ya. Syarah Minhajul Abidin Imam Ghazali pun dia buat berjilid-jilid. Ini saya pelajar, saya dah 5-6 orang dah pergi menuntut dekat dia di Fatani. Jadi dia bila nak main pondok saya minggu lepas, saya suruh dia baca satu kitab. Jadi minggu lepas dia baca bab rukun-rukun solat, nah, ya, amalan-amalan solat, habis dah, ya, satu hari. Ini 25 hari bulan ni ada satu lagi daurah satu hari, yakni Dr. Luqmanul Hakim Al-Azhari yang pernah datang sini pun, ya. Dia 2 bulan sekali dia main Kedah, dia pergi tempat saya. Jadi 25 hari bulan ni, ya. Jadi kita buka untuk orang ramai, ya. Kita pun sendiri kena mengaji juga. Baik, okey. Nabi Isa alaihissalam juga berkata kepada kaum Hawari. Kaum Hawari ini yakni pengikut dia yang setia lah, ya. Aku akan lebih banyak makan roti dari gandum dengan garam kasak, dan memakai kain kasak dan tidur di atas kotoran demi keselamatan dunia dan akhirat. Itu dia. Ini Nabi Isa AS berkata kepada pengikut setianya, aku ni pilih nak makan roti daripada gandum yang murah, bukan gandum yang hebat. Gandum yang murah lah, yang kasak, ya. Jadi padan dah. Dan sebab apa? Dia kata, dan aku pilih pakaian aku yang kasak-kasak saja. Tak pilihlah yang bersaiz-saiz padan bah, sebab demi keselamatan dunia dan akhirat. Nampak? Jadi apa maksudnya bila dia kata demi keselamatan dunia? Di atas dunia ni dia tidak mencintai dunia dan berlebihan, takut kurang akan ibadatnya. Itu cukup jaga. Dan akhirat pula sudah tentulah hak di akhirat itu amalan dia di atas dunia ini lebih baik, lebih khusyuk dengan Allah, tidak tercela dan tidak terlibat dengan segala haram dan juga syubhah, maka dia akan selamat di sana dan dia redha dengan Allah, Allah akan redha kepadanya di sana. Itu yang dia pilih. Jadi bila dia kata begitu kepada pengikut yang setia, pengikut pun akan patuh dengan dia. Baik. Diriwayatkan bahawa telah disingkapkan dunia kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga dia melihat dunia dalam bentuk seorang nenek tua yang buruk rupa dengan berbagai perhiasan. Ya, Nabi Isa AS telah ditunjukkan kepadanya oleh Allah akan rupa dunia
ya, dengan dia ternampak satu orang nenek tua yang muka pun tak berapa elok, tapi pakai perhiasan penuh lengan, penuh leher lah. Ya, contoh begitulah kita kata. Kemudian Nabi Isa pun bertanyalah kepada wanita tua tadi, berapa ramai orang yang telah menikahimu? Berapa ramai dah yang menikah dengan kau? Ya. Dia menjawab, aku tak boleh menghitung mereka, aku tak boleh bilang, banyak sangat, dia kata. Isa bertanya lagi, Nabi Isa tanya dia lagi, mereka menceraimu kah atau mereka mati meninggalkanmu? Mereka tu cerai engkau kah ataupun mereka tu semua ya, meninggalkan kamu? Ya, dia kata, dia menjawab, perempuan tua tu menjawab, bahkan ya, aku telah membunuh mereka semuanya. Itu dia. Dia kata. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, heran sekali para suamimu yang masih ada. Aku heran, ada lagi itu. Mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari suami-suamimu yang terdahulu? Mereka tunggu apa lagi? Larilah. Hak lain nak bunuh, ham sesat mereka tu. Ni, nampak tak? Jadi ni rupa dunia itu Allah nak tunjuk kepada Nabi Isa seperti seorang yang sangat menawan. Ya, sangat menawan. Tapi bila tanya dia, mana suami engkau? Mati habis dah. Hang buat apa? Aku bunuh mereka dah. Tu hak yang duk ada sekali lagi tu, duk ada pun tak tunggu masa tu. Lepas ni mati habis tu. Dia kata, sian, tak ambil pengajaran. Ya, duk gila kat hang duduk bunuh mereka sikit-sikit. Macam itulah ibaratnya seorang yang perhiasan dunia, dia tersesat, lama-lama dia potong habis segala kerosakan. Hak ni pun kita pernah cerita, kita dengar cerita peristiwa ini berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila? Pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Isra daripada Masjidul Haram Mekah nak pergi kepada Masjidul Aqsa di Palestin. Naik burak. Tengah perjalanan tu kan Nabi ditunjukkan oleh Allah banyak peristiwa-peristiwa. Sehingga ya, Nabi nampak seorang wanita tua. Ya, dia buka lengan dia, tunjuk perhiasan dia. Ya. Lepas itu dia panggil Nabi. Ya Muhammad, unzurni as'aluka. Wahai Muhammad, tengoklah kat aku nak tanya kat engkau soalan ni. Lepas itu Nabi Muhammad tanyalah malaikat Jibril yang berteman dengan dia. Ya Jibril, mahaza, ni apa dia ni? Dia kata, ya, mahazihi, tu benda tu apa dia tu? Dia kata, itulah dunia dan perhiasannya. Kalau engkau pandang ke dia dan tertarik kepada dia, umatmu nanti pun habis. Itu dalam Nabi tak pandang, kita tak tahan juga dengan dunia dan perhiasan. No? Ini pun diceritakan sebagai pengajaran kepada kita, bukan kita tak boleh ambil, kita ambil yang memada dan mencukupi dan ambil yang halal. Ya. Banyak cara kita bicara hari itu tentang zuhud, ya, kehidupan yang berpada-pada, ya, supaya kita akan lebih masa untuk ibadat. Baik. Ketahuilah bahawa orang yang menyangka bahawa dirinya memakai dunia dan badan sahaja dan mampu mengosongkan hatinya dari dunia, maka sesungguhnya dia telah tertipu. Kata Imam Ghazali, siapa yang duduk sangka diri dia ni dia pakai dunia pada badan, dia duduk bergelombang dengan dunia, sibuk kan? Tapi orang duduk teguk dia, ni macam tak ada masa langsung. Tidak, hampa tak kenal hati aku. Dia kata, aku ni dalam man ni lain. Hang tengok aku dia gelombang dunia, tapi hati aku lain.
maka sebenarnya dia berbohong. Mana ada masa, ya, kita pun duduk bahagi antara dunia ni, urusan kerja dengan urusan akhirat, kita pun banyak dah terjejas. Tambahlah, ya, sebab apa? Kesibukan kita mengejar dunia itu, dia memberikan kesan yang banyak. Kesan banyak itu kita gugurkan pada kita itu sifat tawakal. Tawakal ke Allah, rezeki tak ada dah. Dia kena lari nak ambil dah. Macam-macam. Kadang-kadang melakukan zaliman di situ, hak orang dan sebagainya. Ya. Jadi yang kedua sudah tentulah gelisah. Hati gelisah, tenaga pun kurang. Hati satu, manalah dia boleh tumpukan pada hati dia tu ingatan kepada akhirat bila dah penuh dengan dunia. Kadang-kadang sampai dalam solat pun ingat dunia lagi. Ya, tak boleh. Itu. Jadi dia kata, dia sebenarnya telah tertipu. Kalau dia kata hatiku tak ada apa-apa pun. Nah, tipulah tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, perumpamaan pencinta dunia seperti orang yang berjalan di atas air. Orang yang jalan atas air, mungkinkah orang berjalan di atas air kakinya tidak basah? Mestilah basah. Macam itulah orang yang kejar dunia ni, mestilah dia banyak juga kelalaiannya. Ya. Sahabat Nabi yang antara sahabat Nabi yang agung, yang dijamin syurga Allah pun, ya, pernah diriwayatkan, iaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, meniaga banyak tapi tak pernah tinggal solat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sentiasa dalam apa orang kata, bersama dalam takbiratul ihram. Ya, dia tak pernah terlewat daripada itu. Tapi sekali saja Allah uji dia pagi itu, kerana kelang kabut dengan rombongan perdagangan yang baru datang tu dengan sibuk. Tapi keuntungan tu bukan dia duk enjoy. Keuntungan tu dia tolong agama Islam. Ya, dia mana ada ambil keuntungannya, semua yang ada tu dia bagi untuk Islam. Tu pun dia terlewat sikit, tapi tak jadi makmum masbuk lagi. Jadi masih makmum muafiq. Maknanya Rasulullah rakaat pertama sempat baca Fatihah, dia sempat lagi baca Fatihah dalam berdiri dia dengan imam. Itu makmum yang muafiq. Macam kita kadang-kadang main lambat, tak dan kita nak baca Fatihah dalam berdiri, kita takbir bersama imam, imam tunduk dulu, kita dah jadi makmum masbuk. Kita kena tinggallah Fatihah, kita tunduk, ya, bersama dengan imam. Jadi tu pun habis-habis tu dia berasa menyesal. Walaupun makmum muafiq, dia boleh baca sampai habis, tapi dia tanya Rasulullah, Rasulullah, aku terlewat hari ini sikit. Aku tak dan nak takbiratul ihram bersama engkau. Bersama ni maknanya engkau takbir, terus kami pun takbir. Kali ni aku terlambat sikit sebab aku mengendalikan urusan aku yang tadilah. Banyak unta-unta yang bawa kontena-kontena tu. Maka dia tanya Rasulullah, apakah yang aku boleh bayar daripada kelalaian aku sikit tadi supaya aku dapat cover, kan, ya, kekurangan aku tadi pada takbiratul ihram. Rasulullah kata, kalau hang ada kata satu langit satu bumi ni pun tak boleh nak tampung, ya, engkau takbiratul ihram bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita pasal kalut kerja kadang-kadang mana dana semayang pun kata dah. Ini contoh, ya. Kita nak buat contoh ni ialah bila mana kalau nak kata aku duk sibuk dunia tapi hatiku, tak usah duk cakap lah, kau tipu lah, ya. Rasulullah kata orang berjalan atas ayak ambak kaki aku tak basah. Mana ada bercampur lah, kena ayak tu tetap kaki kena je tempiasnya, begitulah, ya. Okey, baik.
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pernah jadi khalifah, ya. Salman Al-Farisi sahabat juga, ya, pada masa Rasulullah SAW. Apa Sayyidina Ali kata kepadanya? Perumpamaan dunia adalah seperti ular, licin bila dipegang, tetapi bisanya akan membunuh. Ya, nampak? Ular tu macam kita tempuh dia tu, duk main dengan dia tu, macam tak ada apa, licin begitu ya. Tapi kena bisa dia, membunuh, dia kata. Tolaklah semua yang mengagumkanmu darinya. Tolaklah semua yang mengagumkanmu darinya dari dunia. Sayyidina Ali kata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, hang tolaklah. Mana hang yang duk kagum tentang dunia ni, hang tolaklah. Ya, kerana sedikit sekali yang menjagamu darinya. Kalau hang duk pi pulun benda tu, hak yang lebih-lebih tu tak jaga engkau terlalai habis. Tu dia kata. Jadi padan dengan sedikit. Kalau hang banyak, hang terlalai dah, dia kata. Ya, sebab sedikit sekali daripada kesenangan dunia itu yang akan menjaga kamu. Dia tak jaga kita lah, ya. Kita pula penin nak jaga dia. Itu. Ia memberikan kecemasannya kepada kamu. Apa dia memberi kecemasan? Kalau kamu dah duduk ligankan dunia yang kamu kagum, kamu akan rasa takut, bimbang, tak dapat benda tu. Mulalah main prasangka. Pasal apa jadi hak orang lain? Pasal apa tak patut? Aku layak. Macam-macam. Dah tak redha dengan hukum Allah pula. Bahaya bab-bab ni. Ya, padahal hak mana Allah berkenak tu kat dia tu ada, hak tu maknanya sudah ketentuan Allah. Kalau tak dapat kat dia, hang jangan duk takut, jangan duk bimbang, hang tawakal lah, masa hang akan sampai. Tidak mana ada orang boleh berhenti dekat tu. Dia kata, kenat ni hak aku dulu ni, patutnya dapat kat aku. Aku kedua. Kelai. Ya. Ini memang kalau kita tengok realiti dalam dunia ni, tambah-tambah kita duk biasa berkawan dah dengan ahli dunia ni, kita nampak memang betul lah. Ya. Bukan kita tak mau dunia, kita nak dunia, tapi jangan sampai dunia itu membinasakan kita. Jangan dunia itu memberikan kita perasaan takut, kita tak yakin. Ya, dia kata apa? Ia memberikan kecemasan. Kecemasan tu hang tak akan tenang, hang rasa takut, ya. Ketika kamu yakin akan berpisah dengan dia, tambah ada pula barang tu, hang duduk takut hang mati, hang tinggal menantu. Takut nu hang boleh kat orang mana apa ni, pakai pun tak senang lagi. Tu dia. Kacau ni. Nah, sedangkan kita pernah dengar seorang wali nama dia Hatim As-Sam. Ya, Hatim As-Sam dengan gurunya Syaqid Al-Balaqi rahimahullahu taala. Dua-dua tu wali. Ya. Syaqid guru, anak muridnya Hatim As-Sam. Hatim As-Sam ni ditanya oleh guru dia setelah dia mengaji 33 tahun dengan guru dia, dia nak balik dah kampung, nak pergi mengajak lah, nak pergi beramal lah. Dia kata, sebelum hang balik aku nak tanya engkau. Ya, ni selalu saya cerita tapi kita peringatkan. Nak cerita pada engkau. Ya. Dalam hang duduk mengaji kat aku ni, hang nampak apa punca-punca ilmu yang terkesan pada hati engkau, dia kata. Cuba hang cerita kat aku. Guru kata. Dia kata, ya guruku. Ya. Aku lihat manusia ini di atas dunia ini semuanya mencari kekasih-kekasih. Dia pulun cari kekasih di atas dunia ini. Ada cari harta sebagai kekasih dia. Ada cari pangkat dan kedudukan sebagai kekasih dia. Ada yang mencari makhluk sebagai kekasih dia. Semua. Sehingga dia melayan kekasih dia tu, kalau boleh dia nak bawa sampai dia mati. Kalau tengok cara dia berkasih tu, kasih dengan harta dia, dia takut nak mati. Kalau boleh nak mati nak bawa sama. Nampak? Tu sampai teratu perhatian dia bagi.
Kata Hatim lagi, tapi apabila aku melihat dia mati, dia hanya pergi seorang diri. Dia tinggal semua kekasih dia. Dia tak bawa. Jadi apa hang nampak? Aku ambil kekasihku, iaitu amal-amal kebajikan sebagai kekasih aku. Kerana aku yakin amal kebajikan akan menjadi kekasih yang boleh masuk ke kubur bersamaku dan berada di akhirat bersamaku. Allah hebat. Perkataan wali-wali Allah ni ya. Betul lah ini perkataan ni. Ya, kalau kita nak kita ada teman di kubur, kita nak teman di hari akhirat, itulah amalan kita. Al-Quran, ilmu, amalan kita, itulah kekasih kita. Hal lain tu, keduniaan tu semua kena tinggal. Tak ada orang mau masuk pun dalam kubur. Dia tak? Yang dia pergi dengan dia punya kain kapan dia saja. Kalau dia orang bawa pi pun orang bawa balik. Yang kita tengok di kampung-kampung, orang pakai clipper dia pun kan, dia dah mati, pinjam clipper dia. Orang tinggal kubur ke dia, dah dia bawa balik. Payung dia bawa balik, basikal buruk dia pinjam pun tak ada siapa tinggal di situ. Bawa balik habis. Yang turut dia di bawah apa dia? Amal dia. Allahu akbar. Kamu harus gembira dengan yang ada kerananya dan hindarilah yang berasal darinya. Sebab manakala orang yang memilikinya telah terasa tenang, maka dia akan mengembalikannya pada sesuatu yang tidak disukai. Nabi Isa alaihissalam berkata, perumpamaan dunia seperti orang yang meneguk air laut. Ya, Nabi Isa kata perumpamaan dunia iaitu seperti orang yang duduk minum air laut. Setiap kali meneguknya, maka bertambahlah kehausannya hingga membunuh dia. Makan minum air laut banyak ni bukan semakin hilang dahaga, semakin haus. Duk gagah minum lagi sama menyebabkan boleh membunuh dia. Macam itulah, tak habis-habis tentang mencari dunia, maka dia pun ya dalam istilah ini membunuhkan agama kita sendirilah. Baik. Ketahuilah bahawa orang yang terasa tenang dengan dunia, padahal dia yakin bahawa dunia sedang berjalan meninggalkannya, maka dia adalah sedungu-dungunya manusia. Apa ni? Jadi maknanya, siapa berasa tenang dengan kecintaan dia kepada dunia, yakinlah dunia sedang menjalan meninggalkan dia. Dunia ni terus berjalan meninggalkan dia. Engkau kejam pun tak akan habis engkau dapat. Tu. Maka yang itu, maka dia kata, maka dia adalah sedungu-dungu manusia. Kalau dia duduk kejam, dunia ni tak habis sampai bila, dan penamatnya dengan dia akhirnya tersungkur mati. Tak ada dapat milikkan dunia tu. Dan apa yang dia bawa dalam akhirat dia, tak ada lagi dah. Dungu lah, tak orang yang tak cerdik lah. Bahkan perumpamaan dunia itu seperti rumah yang disediakan dan diperindahkan oleh pemiliknya untuk para tetamu yang datang dan pergi. Dunia ni, kata Imam Ghazali, umpama sebuah rumah yang disediakan oleh pemilik tu dan disediakan untuk tetamu yang datang dan pergi. Ya, dunia ni seperti satu rumah yang disediakanlah dalam rumah tu apa-apa benda untuk tetamu masuk sat saja. Depa ni bukan duduk selama-lama, dia mai dia pergi. Tu. Kemudian lalu masuklah seseorang datang ke rumah tersebut, mailah seorang pergi masuklah rumah tu. Maka ia pun diberi baki dari emas yang berisi dupa dan wangian untuk dihirup dan diletakkan kembali untuk orang berikutnya, bukan untuk dimiliki.
dalam rumah tetamu ni, ya, tuan dia letaklah satu bekas, ya, minyak wangi yang harum, tapi hak tu hang duduk 3 hari, hang boleh rasa ya minyak wangi tu, hang tak boleh milik, ni bukan hang punya. Orang sedia untuk tetamu, jangan pula duduk situ berebut nak milik hak orang. Ni ibarat dia kata, ya, dia untuk orang yang datang pergi saja, bukan untuk kamu memiliknya. Akan tetapi orang tadi tidak mengetahui peraturannya. Dia naik, dia nak ambil kat dia, dan menyangka baki diberikan untuknya. Hak yang lebih tu, hak orang pakai dah sebelum ni pun ada lebih sikit-sikit, hak ni hakku ni. Dia ingat macam tu. Nampak dia kata, ketika hatinya mula berkait dengannya, bila hati dia terlekat dah dengan benda tu, dia diminta untuk mengembalikan. Bila hati dia teringin nak ambil tu, tiba-tiba tuan rumah kata tadi, hak tu pakai saja masa musafir tu 3 hari, kena tinggal ya. Dia tak boleh dah. Ya, dalam hati dia ni, aku mestilah nak ambil juga. Tapi tuan dia kata, hang kena serah balik, tolong letak balik atas tu. Nampak? Maka dia pun gelisah dan menderita. Apa dia? Kecewalah, fruslah. Allahu Akbar. Ya? Sebenarnya kita ni seperti seorang yang musafir saja. Ya, jangan pergi itu kita nak memilikkan segala-galanya. Itu ya. Dia kata orang bagi kita pakai saja. Sebab itu kalau kita cerita di atas kisah seorang perempuan, isteri kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni lelaki, dia pergi berperang. Dia ikut pergi berperang. Dalam dia pergi berperang, masa dia pergi berperang tu, anak dia sakit. Cukup masa berbulan lah balik pada peperangan, maka berlakulah kematian budak itu di rumah. Maka si isteri ni macam mana nak bagi tahu kat suami dia yang letih ni, balik musafir jalan kaki ni, zaman perang dulu ni, nak pi habaq terus, ya, dia tak akan cakap benda tu kepada suami dia. Maka dia macam tak ada apa-apa pun berlaku kepada dia. Dia letakkan mayat anaknya di sebelah, dia pun duduk di sini, dia siap ambil air bagi layanan kepada suami dia. Suami dia berasa seronok dan dia betul layanlah suami itu. Habis dengan layanan-layanan dia kepada suami ini, dia bertanya suami dia. Dia kata, apa hukumnya bang kalau kita ni ada orang bagi kita pinjam barang dia, kemudian lepas tu dia minta balik, ya, bolehkah kita milik barang tu? Tak bolehlah, barang orang bagi pinjam kita kena serah balik dengan senang hatilah, bukan hak kita. Maka dia kata, begitulah abang, anak kita telah meninggal dunia, jadi aku redalah kerana anak kita tu pinjaman oleh Allah kepada kita. Jadi dia ambil balik, ya, kita reda. Allahu Akbar. Suami ni bahagia sungguh, ya, mendapat isteri yang begitu. Maka mereka pun bawalah cerita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak wanita ini. Maka Nabi kata, dia di dalam syurga. Allahu Akbar. Dan Allah akan kurnia dia anak yang lebih baik daripada itu lagi lepas pada ni. Masya Allah, ya, itu hukum redha ni kan. Sebab dia nampak tu semua bukan hak dia. Ni duk cerita ni tak mau lepas ni dengan dunia ni, tak mau lepas, nak milik saja. Bukan hak kita. Orang bagi pinjam sampai masa kita bagi balik. Redha. Baik.
Sesiapa saja yang tahu tentang peraturannya. Siapa saja yang tahu tentang peraturannya. Peraturan apa ni? Hak orang kena pulang balik. Itu. Maka dia akan memanfaatnya. Dia akan ambil manfaat takat tu saja, bukan hak dia. Ya, misalnya tadi dia singgah untuk bermalam di rumah tetamu, takat mana ada hak tu dia ambil lah, bukan ambil semua piring pinggan sedia tu nak bawa balik kat dia. Hang tak tahu ni rumah singgah saja. Padanlah guna apa-apa yang ada. Kalau ada wangi-wangi, padan bau wangi-wangi tu jangan bubuh dalam poket, jangan bubuh dalam beg. Ya, lebih kurang macam itulah dia kata. Berterima kasih kepadanya. Dia mestilah berterima kasih. Boleh pakai banyak tu pun dia bersyukur dah. Ni orang yang tahu peraturan. Ya. Dan mengembalikannya lagi kepada pemiliknya dengan senang hati. Dia mudah saya nak balik tu, dia tinggal semua. Kemah pula rumah orang tu, hak yang dia duduk tu. Kemah apa, susun pinggan-pinggan. Hak mai tadi tak terang mana, tapi bila dia balik, dia susun. Allahu Akbar. Orang kata kalau macam ni lah mai duduk homestay kita ni. Beruntunglah, ni dah kita duduk homestay satu dah kita bayar, lepas simpan sendirilah. Tak berapa kena lah kan. Kalau kita semua pakat-pakat duduk simpan, macam itulah dia mai tempat kita pun, dia pakat-pakat duduk simpan, susun. Ya. Kalau saya tengok guru dakwah saya lah di Sabah, kalau dulu mula-mula duduk ikut dia, saya kata apa ni, pergi kedai mamak ke, kedai clean lah orang kata, makan semua rombongan dakwah ni berbelah-belah orang. Habis tu sebelum tinggal tu, ambil campur sisa-sisa bubuh siap dalam bekai-bekai, susun ni, ambil camca apa, garpu-garpu bubuh tempat ni, ambil gelas apa semua, buang ayak lebih apa semua tu, ambil tung sampah bubuh ayak tu, mamak mai dia. Nampak? Saya katanya dia, oi macam ni kah? Dia kata kita nak ajak mereka tentang adab Islam. Beza kalau orang Islam mai makan dengan yang bukan Islam mai makan. Ya. Tu. Jadi setidak-tidaknya dia hormat kepada kita orang dakwah ni. Tu dia banyak benda ya. Jadi macam tu. Kita pun pergi Sabah pendalaman pun ya, kita mula-mula duk buat macam tu sambil nak mengajar depa. Lah ni tak gaduh dah. Setiap kami sebelum pi ya, mereka akan bawa kunci yang saya tinggal di rumah depa pi kemah dulu. Habuk-habuk sebulan tak pi tu, kepada mangkuk-mangkuk apa semua, dia lap dengan sudu siap, bekas-bekas. Sebab kami akan guna pula untuk jemaah yang datang pada hari raya macam baru ni. Saya baru ni duduk 2 minggu. Saya pi 19 hari bulan 5. Saya balik 2 hari bulan 6. Raya haji, korban di sana. Ya, berkat kawan-kawan kita termasuk yang di sini, kita buat 13 ekor lembu dan 4 ekor kambing. Jadi saya kena bergerak dalam tempoh 2 minggu tu, satu hari memandu 5 jam kereta. Jalan bukan jalan lebuh raya macam kita ni, 5 jam kita ni sampai Kuala Lumpur dah. Betul tak? Jalan raya kita sana kot ni, kot tu, kot ni, rosak bateri tengah jalan, rosak macam-macam lah. Ya, saya ditemani oleh isteri, saya tak bawa driver. Bawa driver kos lagi, berhenti sekali tengah jalan nak tidur hotel, kena ambil 2 bilik. Kemudian kita pula duduk sembang-sembang suami isteri ni, ada orang yang ketiga dengar apa pun, payah juga. Ya, budak-budak selalu yang ni. Kita kata tak apalah, kita bawa sendirilah. 5 jam baru sampai destinasi kita nak pergi. Jadi sampai tu isteri saya mula mengemah lah. Ya, tapi kita dah bawa dah sikit telur 2-3 papan, ikan kita lebih kurang 10 kilo untuk budak-budak kita. Ya, 2 hari nak duduk situ dan mereka pun nak makan sama sekali. Sayur apa semualah bawa. Jadi lepas tu jamu-jamu ni duk tengok dia tu satu hari duk bersiang tak pergi masak, lepas tu duk menyimpan. Orang kampung tak berapa pandai lagi nak mai ke depan nak tolong. Saya selalu sakit pinggang lah. Sakit pinggang. Pasal apa? Duk basuh pinggan hak orang makan tu. Angkat pi. Pasal apa? Ayak tak ada di atas rumah, dia tak naik. Kan? Ayak tu duk ada dalam tangki. Ayak hujannya, bukan ayak paip.
Tak ada. Air hujan kita tadah dalam tong tu. Hak tu lah kita masak buat minum. Hak tu lah kita cuci pinggan. Hak tu lah kita mandi. Bukan pi duduk siram air panas, air sejuk. Tak ada lah di pendalaman macam tu. Ya, tapi hati seronok boleh siap ya, sembelih 2 ekor di kampung ni ya. Jadi dalam masa hari tasyrik 3 hari itu kita habis semua. Pindah pula pi ke sana, pi ke sini. Tapi itulah pekerjaan kita tu, alhamdulillah lah ya. Terpaksa kita buatlah. Kalau kita dah menceburi dalam bidang tu ya, kita guru-guru kita dulu kita tengok lebih banyak mereka bersabak dengan kerja dakwah, kita pun kena banyak bersabak lah. Tak ada lah perasaan nak ungkit-ungkit apa ya. Kadang-kadang kereta saya bateri out hari raya, nak beli bateri tak ada. Panggil orang pakai jumper hidup. Dia kata kat saya, ustaz, jangan berhenti tang mana pun sampai ustaz sampai ke pekan berikutnya, barulah tengok kedai pomen ada, berhenti tang tu. Dia berapa 7 jam dia kata baru nak sampai pekan hak yang ada ni. Pasal apa? Kok tengah jalan hutan semua. Saya ni berhenti pergi makan pun hidup ni. Sebab apa? Berhenti lagi nak start tak boleh. Kedai tak ada, cuma kedai makan tepi jalan saja. Ya, macam itulah. Sampailah ke Kundasang tu ya, pada malam tu pukul 12, daripada saya tolak pukul 6 macam tu, saya sampai 12 tengah malam, singgah ada madrasah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Pelajar kita ada 14 orang situ. Jadi saya pun bermalam situ. Baru stop. Esok start tak mau hidup dah. Tak apalah, jumpa jumper pula. Sebab apa? Di situ tidak ada bateri lagi. Sampai KK pun boleh beli bateri. Maknanya tak ada peluang nak berehat lah. Bawa. Alhamdulillah. Kereta semua yang ada pun kereta alhamdulillah lah. Kereta lama-lama ya, lebih kurang 22 tahun macam tu kan. Jadi orang bagi semua tu. Jadi takat tu ya, kita boleh bawa ya. Tayar cepat rosak, beri cepat rosak sebab jalan berbukit, jalan berliku-liku ya. Kita kena belanja banyak jugalah. Baik, tak apa. Dia kata, demikianlah peraturan Allah di dunia. Sesungguhnya dunia adalah rumah bagi para tetamu yang singgah. Ni Imam Ghazali nak abang. Rumah kita tu sebenarnya bagi para tetamu yang singgah, termasuk kita lah. Musafir saja kita ni. Bukan bagi penduduk setempat. Bukan jenis orang duduk tetap. Agar mereka mengambil bekalan yang bermanfaat dari sana. Bila kita tahu kata kita ni musafir, kita ambil benda-benda penting yang perlu kita guna saja. Bukan kita nak kekal mati di situ. Seperti mereka memanfaatkan pinjaman tadi. Mereka memanfaatkan hak pinjaman orang, takat tu saja. Yang kemudian mereka meninggalkannya untuk orang berkunjung berikutnya. Lepas itu kita tinggal pula ke anak-anak kita, mereka pun musafir macam kita. Tapi kita tak, kita nak tinggal itu macam anak kita pun nak mati, nak semua nak senang. Tidak. Tinggalkan dia seperti dia orang musafir saja. Tu dia dahsyat, no? Dahsyat. Sebab cara Imam Ghazali cerita ni bukan dia nak buang dunia. Dia nak cerita kesan. Kalau kita tumpukan kepada dunia, kita akan kecewa. Dan kita akan tidak jadi orang yang benar bersyukur. Dan kita gelisah, kita tak cukup ibadat kita. Dia kata. Jadi kita senang hati kita tinggal kepada orang lain tanpa ada pautan hati dengannya. Hak kita nak tinggal itu tak tertambat punlah di hati. Hak tu pinjaman daripada Allah, aku tinggallah, hampa sambung. Dulu masa aku ambil daripada Tok Wan hampa, macam tu juga lah ni aku tinggal kat hampa, macam tu. Sebab apa? Tok Wan hampa dulu pun Tuhan yang sama Allah. Masa aku pun Tuhan yang sama Allah. Hampa pun ni pun bertuhan dengan Allah. Dia bersifat dengan kaya, dia bersifat dengan memiliki segalanya, dia bersifat dengan kasih sayang. Apa aku takut kat dia? Tu dia. Tinggi ya. Tinggi pahaman para sufi ni. Sebab itu mereka pergi dengan tenang ya. Jadi mereka bawa amalan mereka tidak seperti orang yang mengaitkan hati padanya. Taklah seperti mana orang yang hati ni terlekat pada dunia tu. Sayang nak tinggal, takut nak mati.
Nak balik kepada pencipta dia sendiri pun tak berapa mau. Patutnya kita ni cinta kepada Allah, nak balik sangat pergi sana. Lagi pula yang kita cintai belakang, ya, Allah, Rasul, ya. Allah kita akan jumpa di sana. Rasul yang telah wafat kita akan jumpa di sana. Orang-orang soleh yang kita akan bersama mereka kerana kita juga termasuk orang yang bertakwa. Itu sebenarnya yang kita nak. Dan orang-orang lain, ibu bapa kita apa semua, mereka duduk alam sana, duduk tunggu kita, ya. Tambah pula kita orang bertakwa, orang yang tak pernah lupa, ya, akan mereka. Allahu Akbar. Bahagia tak tahulah macam mana nak ibaratkan, ya. Begitulah, setakat tu sajalah, ya, yang dapat kita baca. Habis dah masalah dunia yang kita sebutkan ini. InsyaAllah bulan depan kalau kita ada panjang umur, kita masuk pula dalam sifat sombong dalam interaksi kita sesama manusia. Jangan ada sifat sombong. Kerana sifat sombong ni sifat takabur yang Allah haramkan, ya, sifat ini, sifat hati ini. Wallahu alam. Segala yang baik itu semua daripada Allah, dan jika ada mana kekurangan kelemahan adalah daripada saya sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillah.